Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Selamatkan Data Peribadi daripada Penggodam. Pembentangan ini disediakan oleh kumpulan Infomind dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu Nur Izzah Maria binti Azizur Rahman, Ali Syahana binti Abdul Rahman dan Nur Kisina Sofia binti Nur Syaful Hadi. Baiklah, sebagai pengenalan, saya akan menceritakan sedikit tentang maksud data peribadi. Data peribadi ialah maklumat yang boleh mengenal pasti identiti seseorang. Sebagai contoh, nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, nombor telefon, nombor pasport, alamat email, alamat rumah, maklumat perubatan dan sebagainya. Pernahkah anda tertanya-tanya bagaimana data anda boleh digodam? Data peribadi boleh digodam melalui beberapa cara utama, antaranya teknik pancingan data atau phishing yang menyamar sebagai entiti rasmi. Selain itu, eksploitasi kelemahan sistem atau perisian yang tidak dikemaskini. Seterusnya, pangkalan data yang tidak dilindungi dengan langkah keselamatan yang mencukupi. Di samping itu juga, serangan man in the middle yang memintas penghantaran data. Juga jangkitan perisian hasad atau malware dan penggunaan peranti Internet of Things IoT yang mempunyai keselamatan lemah. Contoh cara data anda digodam adalah melalui pancingan data iaitu penggodam menghantar email atau mesej palsu yang kelihatan rasmi untuk memperdaya pengguna memberikan maklumat peribadi. Tanda-tanda data anda telah digodam adalah seperti bateri telefon pintar anda mudah habis, telefon pintar menjadi panas secara tiba-tiba, Wi-Fi aktif dengan sendirinya, berlaku crossline ketika membuat panggilan, kuota internet anda cepat habis dan menerima mesej berupa email yang memelekkan. Kita beralih pula kepada cara untuk melindungi data peribadi. Bagi melindungi data peribadi, pengguna perlu mengambil beberapa langkah keselamatan. Antaranya ialah menggunakan kata laluan yang kuat dan berbeza bagi setiap akaun serta sentiasa mengemaskini sistem dan perisian supaya kelemahan keselamatan dapat ditutup. Selain itu, tetapan privasi yang ketat terutamanya di media sosial perlu diamalkan dan berhati-hati ketika berkongsi maklumat di media sosial. Penggunaan Wi-Fi awam harus dielakkan serta penggunaan perisian keselamatan seperti antivirus juga membantu melindungi peranti daripada ancaman cyber. Antara langkah-langkah yang boleh anda ambil untuk melindungi data peribadi dari penggodam ialah menggunakan kata laluan yang kuat dan unik, mengemaskini perisian dan menetapkan tetapan privasi di media sosial. Analisis peratusan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penggodaman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebanyak 8.8% rakyat Malaysia telah terpedaya dengan jenayah telekomunikasi, manakala 73.5% telah tertipu dengan e-kewangan. Selain itu, terdapat 17.6% rakyat Malaysia telah ditipu dengan penipuan dalam talian. Terdapat bukti kes penggodaman di Malaysia yang telah tercatat di akhbar dan juga di media sosial. Di sini kami telah sertakan beberapa contoh kes yang dapat kami peroleh dari sumber yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, isu keselamatan peribadi bukanlah sesuatu yang asing bagi haluan dunia pada kita kali ini. Jadi hari ini bersama saya, Encik Bob, yang akan mengikuti interview tentang projek yang telah kami lakukan iaitu keselamatan data peribadi anda daripada penggodam. Baiklah Encik, apa khabar? Baik. Pada pendapat Encik, apakah keselamatan data peribadi? Keselamatan data peribadi sangat penting kerana dia merangkumi segala data kita. Kalau data kita dah terbuka dan bisa digunakan oleh pihak asing yang kita tak tahu, maka kita kemungkinan menghadapi masalah. Mungkin kita akan mengalami kehilangan wang, dan data-data kita mungkin bisa digunakan oleh pihak tertentu. Dan isu ini memang sering berlaku dalam zaman sekarang dan
rasa pihak kerajaan dan pihak swasta juga perlu bekerjasama untuk melindungi data kita dengan bagus supaya rakyat Malaysia lebih selamat ya, dan tidak data kita tak disalahgunakan oleh pihak yang sebenang-benangnya untuk memperoleh kepentingan itu. Baiklah, terima kasih Encik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Projek Selamatkan Data Peribadi Anda daripada Penggodam menyokong SDG 16 yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman, selamat dan bebas daripada jenayah termasuk jenayah cyber. Dalam era digital, data peribadi merupakan aset yang bernilai dan perlu dilindungi daripada ancaman penggodam serta penyalahgunaan maklumat. Melalui projek ini, masyarakat didedahkan kepada kepentingan menjaga keselamatan data peribadi dengan mengamalkan penggunaan teknologi secara berhemah seperti menggunakan kata laluan yang kukuh, mengaktifkan pengesahan 2 faktor dan mengelakkan perkongsian maklumat sensitif. Langkah ini dapat mengurangkan risiko penggodaman, melindungi privasi pengguna serta membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan dipercayai selaras dengan matlamat SDG 6. Kesimpulannya, ancaman cyber bukan lagi masalah terpencil. Ia merupakan perkara yang sering dialami oleh para pengguna ICT. Perkara ini perlu diambil berat sama ada bagi anda yang bekerja di dalam bidang politik, ketenteraan, media maupun orang perseorangan. Jenayah cyber akan memberi kesan dan impak yang besar terhadap individu, syarikat atau negara sekiranya ia tidak ditangani dengan segera. Kebiasaannya, perkara ini berlaku kerana kebanyakan organisasi tidak mempunyai polisi yang lengkap untuk memelihara maklumat daripada diakses oleh mereka yang diberi kuasa. Oleh yang demikian, langkah-langkah mengatasinya perlu diambil oleh semua pihak sama ada organisasi atau individu kerana tiada jalan pintas dalam menangani ancaman cyber. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.